Loan kena reject disebabkan DSR tak lepas. Hai semua, saya Fatia. So, banker ada inform saya yang loan dia kena reject sebabkan DSR tak lepas. And banker pun cakap macam tu je and I pun tak faham. Terpaksalah cancel booking rumah. So, ada klien kita hairan yang banker inform dia loan kena reject tanpa sebab. Sebenarnya, banker dah inform dia yang DSR dia tak lepas. So, apa itu DSR? DSR adalah bermaksud Debt Service Ratio di mana secara ringkasnya ianya adalah peratusan jumlah daripada komitmen semasa and kita akan campurkan dengan komitmen rumah ataupun loan baru dan kita akan bahagikan dengan gaji bersih kita sekarang. Jika peratusan lebih daripada 60%, ianya dianggap sebagai DSR tak lepas ataupun dilabelkan sebagai high commitment. So, loan yang nak di-apply tu tidak akan diluluskan. So, contoh kalau gaji kasar dalam RM4,500 and selepas kita tolakkan APF, SOCSO and tax and tinggallah dalam gaji bersih RM3,900. So, untuk RM3,900 ni, kita akan kalikan dengan 60% and tinggallah dalam RM2,340. So, contoh kalau ada komitmen kereta RM700 and satu personal loan RM500, kita akan tolakkan dua komitmen ni dari RM2,340. So, tinggallah dalam RM1,140. DSR adalah salah satu faktor utama di mana bank akan menentukan sama ada loan diluluskan ataupun di-reject. Kalau nak buat apa-apa loan, semak DSR sendiri and tahu berapa amount yang kita boleh pinjam mengikut gaji kita sekarang. Sehari seilmu, follow QL.